Assalamualaikum and hi. Jangan lupa subscribe yang tengok channel aku ni. Bye. Okay guys, so sekarang kita ada dekat Hotel Grand Sakura. Dengan hotel 4 bintang ni, kalau korang masuk-masuk memang sangat sejuk. Kalau kita tengok belah kiri ni memang kaunter untuk check-in. Memang nampak grand sebab lobby dia sangat tinggi ya. Okay, so sementara tunggu check-in tu korang boleh duduk dekat sini lah. Sini memang tempat waiting area. Waiting area dia pun cantik. Korang tengok ni, sangat lawa ya. And then sini tempat masuk dia lah. Kita juga kat situ, kalau korang tahu memang ada apa ni, welcome drink untuk guest-guest yang check in. Korang cuma minta je. Memang sejuk kat sini, aircon banyak. So dekat sini macam ada Chinese punya lunch lah, tempat restoran Chinese. So kalau tengok kat sini, sebelah lobby dia kat sini ni, tepi ni memang toilet perempuan dengan toilet lelaki. So jom kita tengok toilet dia macam mana. Nampak tak toilet dia? Nice. Toilet dia pun ada aircon sejuk toilet dia. Toilet dia pun bersih. Okay, so jom kita pergi check in. Sini lift, dia ada 2 lift. Satu lift dekat sini, satu lift dekat sana. Hotel memang sejuk ya, aircon sana sini aircon, nak nampak. Okay, sini tempat korang nak semayang lah, tempat solat. Memang disediakan tempat solat kat sini. Pintu memang boleh buka 24 jam. Okay, sini kalau korang tengok belah kiri ni, tempat macam korang nak sewa kereta. Dia ada buat servis sewa kereta lah, rental mobil lah. So dia ada package untuk berapa hari kat sini. And sini dia punya Kari Sakura House lah. Okay, tempat korang nak breakfast esok lepas check in lah. Sini lah, free wifi yang penting. Besar restoran dia. Belakang ni boleh ada tempat untuk hotel lain juga, nampak. Kalau korang lintas ke situ memang pergi ke hotel lain. Dan kalau tengok kat belakang sana, tempat karaoke, tempat masak, hotel ni punya juga. So kalau nak karaoke, kat situ je. Dia tak bosan sangat kan. Sini pun macam tempat makan. Sini tempat best sekali sebab dia ada piano. So nampak macam klasik kan. Okay, now kita dah nak pergi check in. Nanti kita bawa tour bilik lah. Okay, macam mana? Let's go. Okay, jom kita buat room tour. So kita dapat bilik 436. Assalamualaikum. Wah, sangat cerah ya. Okay, bilik dia sangat simple. Macam ni je bilik dia. Sangat simple tapi besar lah, luas. Memang luas bilik dia. So kat sini kita ada flat screen TV. TV masih baru plastik pun tak buang lagi. Nampak? Plastik tak buang lagi, TV baru. Kita ada tempat makeup ke tempat solat lah kan. So korang boleh study ke, bawa laptop ke. Ada cermin besar kat sini, korang boleh OOTD. Okay, cermin besar. And dia ada apa ni, side table, telefon. Dan king size lah, king size. Ni aku request yang king size. Okay, dia bilik ni agak macam lama sikit lah sebab dia konsep kayu lagi kan. So dia ada apa ni, decoration kat sini. So dia ada, kalau kita tengok ni, asal ada ada apa ni, dapat 2 air mineral, ada kettle. Dan bawah ni memang ada ni lah, mini bar. Tiba dah ada air. Okay, mini bar. And then dapat ni lah untuk susun baju korang. Dan ada box semua ni. And jom kita masuk toilet. Toilet dia pun not bad. Sangat orang cakap tu luas dan bersih. Dan toilet ni yang paling penting, bersih. Okay, so kat toilet pun ada cermin yang besar. Ada towel untuk face towel. And ada shower, ada towel, boleh tutup ni, boleh buka. Dia yang best apa, keluar lift terus boleh masuk breakfast pagi ni.
Ni macam nasi lemak ni. Nasi lemak. Ada nasi goreng. Ada mi. Jadi kau duduk ni pinggir dia. Ada tapai, ada jelly. Ni ada gorengan, ada risol. Kat sini ada salad, ada buah. Olahraga sendiri gimana sekarang ini? Perubahan apa ya? Kayaknya Breakfast dekat sini. Okay, kau tahu tak dekat sini sangat banyak menu ya. Macam-macam ada telur, ada nasi, nasi lemak, ada telur pindang, macam-macam lah, bubur. So kita ada soto khas Medan lah. Okay, tengok warna dia pun warna tu. And yang paling penting, my favourite, kita ada yang panggil apa, kuih lopes. Tapi kuih lopes kat sini dia warna putih, kalau kita warna hijau kan. Tapi rasa macam sini sedap lagi sebab dia punya gula merah tu pekat. Then kita ada tahu goreng, kita ada risol, kita ada kek gulung dan telur and air sirap kot. And then also we have bubur nasi. Bubur nasi ni sangat sedap ya rasa dia. Malam nak makan so hari ni kita repeat. So jom kita breakfast dulu, okay? Macam-macam ada. Meriah. Nak tahu tak apa yang paling best sekali? Apa yang best sekali kat sini, nampak tak? Pagi-pagi kita dah boleh makan apa ni? Bukan cendol lah, macam tapai something. So jom kita ambil. So kita letak ais dulu. And then kita letak santan. Kita letak gula Melaka. Dan kita letak ni dia macam tak tahu benda apa. Okay, dan kita letak cincau. Okay, cincau. Dan kita letak tapai ni. Tapai ubi kayu rasanya. And then jom kita makan. Nampak tak? Bila kita dah gaul rata ni lah colour dia. So kita ada cendol, kita ada apa ni? Cincau. Kita ada tapai ubi. Kita ada tak tahu lah ni apa, tapi dia macam bubur cacar, yang cacar colour-colour tu. Okay, so jom kita makan. So kita akan jumpa ke next video. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Assalamualaikum and hi. Jangan lupa subscribe yang tengok channel aku ni. Bye.